Jenggo lah. Oi. Jenggo. Alhamdulillah. 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 Puas hati. Alhamdulillah, minta tak banyak lagi yang nak ikut naik saiz ni. Pertama lagi lambat putih. Tak ada angin. Dan lambat ni tak lama lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Slow Dah. Khabar korang semua? Khabar korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kerana terus menonton channel video Slow Dah ni. Okay, pagi ni di Batak Rabi, Dalam Jenggo berseorangan. Aku nak try berseorangan. Okay, hari ni ikutkan ok lah, air mati nak pasang besar. Start nak ada arus. Ok, ni lah kawasan tu jeti Paya. Aku sewa daripada Paya. Tadi ramai dah keluar. Mak sampai tu kau dah semua dah gerak. Yang penyewa dengan nampak yang semua dah gerak. Jadi aku datang lambat. 8 lebih mau sampai. Okay geng, saya set up dulu. Ni pop pertama lah. Pop pertama sebelah ni. Cuba dulu di sini. Harap-harap ada lah. Betul-betul tukar spot lainnya. Okay geng, sebelum apa-apa, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Tanda sokongan kepada dan juga channel Slow Dah. Jutaan terima kasih ucapkan. Korang memang terbaik. Terus okay gang, stay tune. Okay, pancing pertama, harap adalah hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga terusnya. Okay, jom setting lagi. Baby memerang banyaknya, menyelam lah pula dah tu. Harap tak mengganggu aktiviti mancing macam ni. Harap jenggo lah. Harapnya jenggo, tapi beratnya lain macam. Kan bukan. Beratnya lain macam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang root. Tapi setakat ni belum lagi ada hasil. Jam hampir pukul 10, dah sejam lebih dah. Baru dapat satu gigitan daripada ikan duri. Tak pandai lagi cari pot. Ni tajah je ni.
mengharapkan terjahan-terjahan menjadi lucu ke? Ada. Harap jenggo lah. No. Jemri. Hai kau ni. Tak nak datang sini. Ui. Ada ikan lagi. Tak nak ikan. Udang. Oh. Kan? Betul ikan. Hai. No. Besar sikit. Hai, dia. 3 ekor dah. Hai, bila udangnya ni? Udang. Hai, dia lagi. Dia. Ada 2 strike ni. Ikan. Ini pun ikan juga ke? Ikan juga cabut lah. Sangkut mana ni? 1 2 3 4 strike ikan. No, God, please, no! Iyalah, ini gayanya ni. Oi, udang. Alhamdulillah. Asam tamaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Aduh. Kau sepit aku ya. Ya, yang pertama. Alhamdulillah, minta ada lagi. Udang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Udang kedua. Terima kasih ya Allah. Udang sudah mai. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. A few moments later. Alamak. Haya, ikan. Glami. Dia besarnya. Besarnya mas. Tiba-tiba kuat. Oi, kat belakang pun ada gelap sikit. Mendung nak belakang. Tengok alun dia. Sekejap je lah. Kuat ni. Sekejap je.
dah sana. Memang tolak. Asal nak terbalik je dia. So slow-slow je lah. Aku nak try naik ke atas. Tunggu bawah. Ke Batu Lima tak boleh. Tendang. Guna apa ni? Enjin 5 kuda ya. Nak patah balik pun gelong-gelong Masa pagi tadi lagi kuat. So nak mancing kat mana ni? Okay, mancing kat sini geng. Doktor sebelah jeti. Tak boleh belah. 1 hour later. Okay, angin dah kurang. Alung pun dah kurang. Jalan balik. Datang masih gelap lagi lah. Seberang sana. Aduh geng, elok parking hujan lah pula. Harap ni hujan rahmat. Hujan rahmat untuk banyak jenggol. Apapun kita usaha, tawakal. Tak cuba memang takkan dapat. Cuba peluang tak dapat ada. Okeylah, nak teruskan lagi mancing. Lambat kau. Harap tak ada angin lah macam tadi. Angin yang risau ni. Nak buat bot pun aduh, dia suatu balik je. Lagi lebat putih. Tak ada angin. Dan lepas ni tak lama lah. Kerana aku hanya mendapat 3 ekor saja. 3 ekor udang saja baru dapat. Kalau ikan tadi 10 ekor lebih kot. Sekarang 20 ekor ada ikan duri tadi. Ayuh, dalam berbaki sekarang ni dalam 3.20. Ada bukan 3 jam lagi. Sampai kejap ni minta adalah jenggo nak naik ikut kali. Ya Allah, amin. Okay, nak mancing lagi, nak mancing. Harap semua dipermudahkan. Okay, jom. 1 hour later. Aduh. Ini ikan gaya ni. Alah. Udang, alhamdulillah. Sangkut ke ni. Ada kat tali sebelah. Alhamdulillah. Rezeki hujan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Makan kalau hujan. Besar juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan dah berhenti. Harap cuaca elok macam ni. Udang pun ada naik. Tengok ada gedik-gedik. Kan aku goyang-goyang tadi. Mungkin aku goyang kot. Kita angkat. Cek, dah lama dah ni. Wih, berat. Ada. Ada geng.
Uish. Kasar. Jenggo lah. Oi. Jenggo. Alhamdulillah. Ada satu lagi, satu goyang juga. Oh, tak ada. Yang aku yang goyang kot. Ada. Alhamdulillah. Ni baby. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, rezeki lepas hujan. Alhamdulillah. Mana tadi? Oh, besar sebenarnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Puas hati. Alhamdulillah, minta tak banyak lagi. Yang nak ikut naik saiz ni lebih besar pun tak apa. Alhamdulillah. Oh, okey. Jenggo ni. InsyaAllah jenggo. Alhamdulillah, bukan jenggo pun, udang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Tekan kuatnya. Harap mungkin ikan. Ikan juga. Dah lah waktu kecemasan. Pukul 5 lebih dah. Tapi itulah, 5 lebih pun dah gelap. Senja dah. Nak hujan lagi kayaknya. Ikan lari sana, ikan lari sini, ikan. Adik. Kalau kumpul bawa balik penuh dah. Tong ni rasa penuh dah. Rakam tak rakam pun banyak. Ada. Bila nak dapat ni? Tu ada lagi tu. Ini jenggo lah. Oi. Tak boleh naik. Gaya macam ikan juga ni. Wilau. Kan betul. Mau lepas ni tadi. Zoom. Sambung lagi. Tengok gaya macam ya. Nak yo teman ni. Yolah, tukar tempat lagi. Boleh dapat pula kan. Ikan ni mok besarnya. Uyo. Mana sangkut? Nah, situ. Pasti juga main. Kena scam lah. Kena scam. Kena scam. Plastik cacing. Dah lah, baiklah. Jam pun sudah pukul
6-10 minit. Jom kemas. Ok geng, alhamdulillah dah siap kemas. Hujan pun dah turun nyai. Inilah ya, ada buat balik ada 2 ekor besar. Jenggo ada seekor je. Yang lain tinggi ya. Ni gelama ada seekor lagi besar sikit ada kat dalam sana. Okey lah geng. Ya inilah setakat ni lah hasil hari ni. Pandai cari pot sebenarnya, tak tahu pot dia main terjah je. Terjah alhamdulillah lah. Bolehlah untuk anak-anak makan walaupun ikutkan tak cukup. So lepas tu terus ke JT lah.